Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Cikgu B kali ini di video dalam mata pelajaran Sains Awal. Objektif pembelajaran kita kali ini ialah pertama, murid boleh memerhati dan mengumpulkan bahagian tumbuhan berdasarkan ciri warna, saiz, bentuk dan juga tekstur. Yang kedua, murid dapat memerhati dan merekodkan proses percambahan pokok. Okey, hari ini Cikgu B nak buat eksperimen untuk percambahan biji benih. Ini kacang hijau ya adik-adik. Mula-mula kita cuci dahulu kacang hijau ini. Selepas itu kita letakkan tisu di atas penapis. Kemudian kita taburkan biji kacang hijau tersebut. Kita siramkan air ke atas kacang hijau dan pastikan semua kacang-kacang tersebut kena airnya. Kemudian kita tutupkan dengan bekas yang berwarna hitam atau plastik yang berwarna hitam supaya mengelakkan cahaya daripada masuk ke dalamnya. Jom kita tengok adik-adik, ini untuk hari kedua ya. Ini untuk hari ketiga pula, kita sudah boleh nampak percambahan kepada biji benih dia. Hari keempat adik-adik boleh tengok percambahan dia sudah semakin panjang. Pada hari terakhir iaitu hari kelima, percambahan biji benih kacang hijau telah pun menjadi tauge dan boleh dituai untuk dibuat masakan ya adik-adik. Ini hasilnya setelah dibersihkan. Tauge adalah sejenis sayuran yang boleh dimakan. Ini salah satu contoh menu yang Cikgu B buat. Okey, selamat mencuba semua. Manfaat, jom support Cikgu B TV dengan like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.